Hari ni saya baru selesai tebus emas saya. Total semua saya ada 4 gram. Jadi saya nak share satu benda penting. Kelebihan emas yang ramai tak guna dengan betul. Emas ni bukan sekadar simpanan. Dia ada pilihan. Anda nak jual ataupun nak pajak. Situasi biasa, kalau harga emas belum naik lagi tapi kita perlukan duit. Jadi jangan terus jual. Kita ada option untuk pajak di arah nu. Tapi kena ingat, pajak ni bukan duit ekstra. Itu duit pinjaman tau. Dan pinjaman tak boleh buat suka-suka. Apa yang saya buat ni, emas ni saya beli lebih kurang 3 tahun lepas. Hari ni nilainya dah lebih kurang double lah. Kalau nak jual memang boleh sebab belum ada keperluan besar. Jadi saya pilih untuk pajak je dulu bila perlukan duit. Ini seni nak pajak emas yang ramai tak tahu. Pajak bila perlu je. Pastikan ada plan nak tebus balik. Jangan tambah hutang tanpa kawalan. Satu lagi info penting yang saya nak beritahu. Untuk emas kecil macam contoh 1 gram ni, dulu agak susah nak pajak. Tapi sekarang dah makin mudah. Termasuk emas di public gold. Cuma sekarang 1 gram ni dulu dia tak umpil. Sekarang dia dah kena umpil, okey? Strategi yang lebih bijaknya, kalau memang plan nak guna pajak, ambil saya 10 gram ke atas. Lebih mudah untuk public gold terima. Lebih mesra untuk urusan pajak. Jadi, kesimpulan kat sini yang saya boleh beritahu, emas bukanlah sekadar simpanan. Ia adalah simpanan, perlindungan dan akses tunai bila perlu. Tapi bezanya, orang yang faham strategi, emas ni membantu mereka. Dan orang yang tak faham, emas ni boleh jadi beban. Kalau nak mula simpan emas, tapi tak tahu nak pilih saiz, strategi atau bajet, boleh hubungi saya. Saya bantu susun ikut kemampuan dan matlamat. Emas, pasport kekayaan kita semua.